Ini adalah contoh daripada banyak-banyak respon, lebih daripada 500 respon, dan yang berkata berkaitan dengan mati ni saya rasa hampir 100 jugalah. Yang kata, apa salahnya dihabiskan ketika hidup, nanti mati siapa nak guna? Ada juga yang cakap, biarlah digunakan dan penat bekerja, habiskan jelas sebelum mati. Waktu kita bercakap tentang simpanan, kita sebenarnya bukan nak bercakap tentang mati, tuan puan. Bila kita cakap tentang simpanan, sebenarnya adalah untuk kita gunakan selagi mana Tuhan pinjamkan umur kepada kita. Kita bercakap tentang mati tadi, tapi sekiranya Tuhan panjangkan umur tuan puan daripada 55 tahun kepada 80 tahun, kepada 90 tahun, katakanlah. Macam mana sekiranya dana ataupun simpanan tuan puan dah habis awan? Nanti tiba-tiba dah 5 tahun berehat dekat rumah, mulalah sakit, keluar masuk hospital, makan ataupun minum dah susah, nak kena ada penjaga, anak-anak sibuk, nak kena cari penjaga, pasangan pun kurang sihat, nak bergerak kena cari Grab dan sebagainya. Semua itu memerlukan modal. Tetapi hari ini, sekiranya dana itu kita fikir nak habiskan cepat-cepat sebab takut mati, nanti mati takut waris guna, sebenarnya itu bahayalah kepada diri tuan-puan. Alright? Dan saya nak bagi tahu sebenarnya, apa-apa pun yang kita buat hari ini tuan-puan, kalaupun ada kita tinggalkan kepada waris, itu sebenarnya salah satu sedekah ataupun jariah kita lah. Kita tak nak tinggalkan waris dengan hutang, tapi sekiranya kita dapat tinggalkan waris dengan sedikit harta yang kita ada, dapat mengurangkan beban waris ataupun mereka dapat hidup dengan lebih selesa, alangkah bagusnya.